Bismillahirrahmanirrahim. Apabila terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, maka akan wujudlah orang yang ketiga, iaitu orang-orang munafik. Kita tengok dalam peperangan Iran dengan Amerika sekarang ini, muncul orang-orang munafik ini. Walaupun orang-orang munafik sekarang ini tidak sama dengan orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka juga beriman, tetapi perangai mereka itu seperti munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munafik zaman Rasulullah lagi dahsyatlah sebab mereka hati mereka kafir, zahir mereka nampak Islam, kan? Zaman kita tak, zaman kita perangai munafik itu ada. Mereka akan mencipta propaganda, membangkitkan fitnah-fitnah lama, cerita kononnya dilakukan oleh orang-orang Islam, dilakukan oleh Republik Islam Iran umpamanya. Padahal itu adalah fitnah yang mereka cipta dulu, yang juga dicipta oleh Amerika. Yang menyebarkan berita itu ialah ejen-ejen Amerika. Sekarang ni orang-orang tu lah yang perangai macam munafik tu. Mereka geram ni. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Al-Quran tentang perasaan mereka. Antara sakit hati mereka, kita nampak dengan jelas. Orang yang mengaku Islam sedih ketika Iran bom kepentingan-kepentingan Amerika dan juga Israel. Dan mereka suka bila Amerika menghantam Iran, Israel hantam Iran. Ini mereka suka. Allah sebut dalam Quran. Ini perbandingan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Surah Ali Imran ayat 120. Makna dia, sekiranya kamu mendapat kebaikan, mereka sedih, mereka duka cita, masam muka mereka. Tetapi apabila kamu ditimpa masalah, ditimpa kesulitan, yafrahu biha, mereka gembira dengannya, dengan masalah yang kamu hadapi itu. Ayat ini turun menceritakan perasaan orang-orang munafik zaman dulu kepada Rasulullah dan juga kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Sekarang berlaku semula sejarah tu. Kalau dia duk seorang-seorang diri, orang yang berperangai munafik ni, wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz. Ketika mereka bersendirian, mereka gigit jari mereka kerana geram. Geram. Apabila melihat bantuan Allah kepada tentera-tentera Islam. Bahkan orang-orang munafik ini, orang yang berperangai munafik ini sanggup melaknat orang-orang Islam. Baru-baru ni kita tengok satu orang, dia melaknat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman moden ini. Mungkin dia kata itu bohong dia keturunan Rasulullah. Tuan-tuan, keturunan Rasulullah ni, kalau orang tu bohong, dia berdosa. Tetapi kalau betul, orang yang mengutuk dia, melaknat dia tu, akan ditimpa laknat pula. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh jejak dia punya nasab sampai kepada Nabi Ibrahim, bahkan sampai kepada Nabi Adam. Berapa ribu tahun. Kita ni baru 1400 tahun. Awak tak boleh nak jejak ke? Saya pernah bertemu dengan satu orang, Said, di negeri kita ni. Kawan saya lah. Ketika dia kahwin dengan Syarifah, Pak Mentua dia tunjuk buku. Ini nasab kita. Sambunglah dengan kamu, dia kata. Sambung, tulis.
Maknanya mereka simpan buku, simpan nasab keturunan tu. Yang kata Pak Said, Pak Tuan yang kita panggil Pak Tuan tu. Mereka ada keturunan mereka. Kita tak ada. Kita, pak kita, tuan kita, mungkin moyang kita. Lepas tu kita tak ada dah nasab. Kita tak jaga nasab kita. Tapi orang-orang yang Said ini, keturunan Rasulullah mereka simpan nasab mereka. Buku kan. Tunjuk pada anak cucu mereka. Hampa sambung pula. Itulah kita minta, marilah kita minta mohon kepada Allah SWT supaya lindung kita daripada berperangai seperti perangai orang munafik. Terutamanya dalam peperangan Iran Amerika ini, yang mana hampir-hampir kemunculan Dajjal. Mereka ini seperti mana yang digambarkan oleh Allah SWT, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit itu dalam hati mereka. Wal'ayazubillah. Kita minta lindung dengan Allah daripada sifat-sifat orang munafik. Wallahu a'lam.